Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini adalah hari Isnin 28 hari bulan April 2025 dan terdapat pelbagai pihak yang telah merujuk isu kontroversi yang berbangkit sejak satu tempoh yang lalu dan secara khususnya sejak seminggu dua yang lalu berkaitan dengan kontroversi pembangunan Kampung Sungai Baru. Terdapat pelbagai perkara yang dinyatakan oleh pelbagai pihak, terutamanya ahli-ahli politik daripada kedua-dua sempadan dan pihak-pihak pemaju yang terlibat dalam perkara ini. Saya tidak berhasrat untuk menyentuh isu politik. Itu bukannya niat atau hasrat saya, kerana sebagai pengamal undang-undang, apa yang dirujuk kepada saya adalah berkaitan persoalan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Pertama sekali, ada pihak atau wakil pihak, peguam-peguam yang mengatakan bahawa melalui semakan dan rujukan mereka telah lakukan dalam dokumen-dokumen arkaif-arkaif di negara kita dan negara penjajah terdahulu di Britain, mendapati bahawa kawasan Kampung Sungai Baru tersebut telah diisytiharkan pada ketika itu sebagai Malay Agricultural Settlement, atau untuk mudahkan bicara, MAS kita panggil di sini, iaitu kawasan pertanian Melayu. Jadi persoalan pertamanya adalah, walaupun sekarang ini tanah itu kononnya dijadikan tanah pajakan yang kemudiannya telah diambil alih pemilikan melalui Akta Pengambilan Tanah 1960. Tapi sekiranya lah pernah dan ada tanah itu diisytiharkan sebagai tanah di bawah MAS, maka perlu kita mendapatkan keputusan terlebih dahulu. Keputusan bertauliah saya sebut di sini. Adakah kedudukan tanah itu sebagai MAS telah pun dibatalkan secara sah ataupun tidak sah di bawah konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang untuk kini dijadikan sebagai pajakan 99 tahun dan kemudiannya diambil alih di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk dimajukan oleh pihak pemaju dengan kemajuan perumahan yang mereka cadangkan. Itu persoalan pertama. Dan untuk persoalan pertama ini perlu ada wakil-wakil sah keturunan mereka yang menduduki tanah Kampung Sungai Baru MAS tersebut yang membawa satu tindakan berkumpulan ke mahkamah. Sebab cuma mahkamah boleh selesaikan perkara ini, bukannya ahli politik. Mana-mana penyelesaian politik akan masih menimbulkan masalah yang sama berbelas berpuluh tahun yang akan datang. Justru saya syorkan kepada penduduk-penduduk, penuntut-penuntut wakil penduduk di Kampung Sungai Baru untuk melantik wakil mereka, mengambil lantikan peguam bagi tujuan pemfailan tindakan yang penting ini. Keduanya, pada masa yang sama, apabila tindakan itu difailkan, maka pertikaian yang wujud di mahkamah pada masa ini di antara pemaju dan penduduk-penduduk yang tidak setuju dan tidak berpuas hati, yang dianggarkan 1/3 daripada penduduk untuk berpindah keluar, hendaklah dirujuk dan direntitkan dalam kronologi peristiwa kes baru ini, supaya mahkamah boleh memutuskan sekiranya tanah itu sebenarnya pernah diisytiharkan sebagai MAS. Keduanya, jika tanah itu telah secara salah ditukar kepada tanah pajakan tanpa diletakkan di bawah Rizab Melayu di bawah MAS, maka mahkamah juga boleh
kemudiannya memerintahkan bahawa pengambilan tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 itu adalah sah ataupun tidak. Dan pada masa yang sama, isu yang kritikal sekarang ini tentang perintah pengusiran yang saya percaya ada para penduduk mengambil lantikan peguam secara khusus untuk perkara itu sahaja pun boleh dibawa untuk rujukan dan penyelesaian dalam satu kes utama yang sama, bukan yang berbelah bahagi. Di tahap ini, saya juga bersimpati dengan para peguam yang mewakili pihak-pihak tertentu sebab kesemua perwakilan ini adalah berkaitan dengan isu-isu yang bersambung-sambung daripada masalah utama yang belum lagi saya percaya dibawa ke mahkamah, dan itulah yang perlu dinilai, diteliti dan dibawa ke mahkamah secara pokok. Dan pada masa yang sama, mahkamah dipohon untuk menangguhkan segala proses pengusiran atau penempatan semula penduduk yang setuju maupun yang tak setuju, sehingga mahkamah putuskan terlebih dahulu adakah peletakan tanah itu di bawah pajakan dan kemudian pengambilan tanah itu di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 adalah sah atau tidak. Itu bagi saya secara ringkas dan padat adalah penyelesaian yang boleh memuktamadkan kontroversi ini dari zaman ke zaman yang wujud kini. Sekian.